tak ada isu lah, apa, kena rantai lah. Tak ada isu Kena tak dapat kurung lesen lah. apa, kan. Ya. Aku tak mengalami benda tu. Kalau aku, kadang sehari boleh 2 kali. Pagi, lepas hantar anak sekolah, aku singgah sekejap, sampai pukul 10 aku balik, buat kerja. Petang lagi nanti lepas pukul 5 aku pergi mancing lagi. Itu dah boleh buat 2 konten. Bos aku pun kaki pancing juga, tapi dia kaki mancing laut dalam. Ni bos ni, bos yang di mana nasib kerja aku bergantung pada dia. Tuan-tuan, saya antara orang yang percaya setiap benda yang kita namakan dia, daripada anak-anak kita yang kita bagi nama, syarikat kita, brand kita, ataupun apa-apa saja binatang peliharaan yang kita bagi nama kat atas dia, dia akan jadi satu bentuk doa pada kita. Dalam mancing ni, rahsia ni adalah satu kata-kata keramat tau. Dari segi macam yang kita cakap tadi, tips rahsia, ewan rahsia, ataupun apa-apa yang rahsia lah, tapi yang paling masyhurnya pot rahsia, dia menjadi satu yang dicari-cari oleh pemancing. Tambahkan pula di Malaysia ni, terutamanya di Penang, pot-pot kita dah hampir berkurangan. Dan juga konten-konten bahar fishing dikenali pula dengan kita pergi pot-pot yang baru, pot-pot yang jarang orang teroka. Jadi dia mencipta satu feeling tempat rahsia atau pot rahsia tu. Maka dia akan mencipta satu sensasi, orang kerja duk tanya, pot mana ni abang? Kat mana ni abang? Dekat mana saya nak pergi apa semua ni. Jadi rahsia tu dia menjadikan rahsia tu membuat kena jadi tumpuan. Maka dengan itulah kita perkenalkan nama podcast ni, Pot Rahsia, podcast memancing Malaysia oleh Bahar Fishing. Dan juga kepada tuan-tuan, inilah orang yang selalu komen di YouTube tuan-tuan, di video-video tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pun saya kata boleh, kalau kata sama ada YouTube yang baru ataupun YouTube yang lama, selagi mana video yang menarik, dialah antara yang berada di komen yang teratas. Dan video-video YouTube Bahar di hampir di setiap video dia akan komen. Dan saya rasa itu antara satu sebab yang orang menghargai channel Abang Ian ni. Dan juga antara sebab dia juga pasal YouTube recommend dia. Oleh kerana dia aktifnya dalam berinteraksi. Maka sebagai balasan YouTube suka user yang macam tu, dia recommendkan video-video video-video kita ke public. Dan juga Abang Ian adalah kreator kepada channel yang bernama, silakan. Tak adalah masalah tadi suka komen. Mungkin saya nak komen jugalah dulu. Sebetulnya mungkin yalah, mungkin orang tengok selalu support dan sebagainya, tetapi bagi saya, sebab saya dengan bekerja saya agak fleksibel lah. Jadi laptop tu saya selalu akan buka, saya buat kerja, tapi pada masa sama saya akan buka lah YouTube. Walaupun kadang saya tengok, kadang saya tak tengok, tapi dia tetap on lah kan, tetap jalan. Itulah keseharian saya sepertinya. Mungkin ada faktor tadi nak membentuk algoritma tu. Tetapi setelah 3 tahun membuat ada channel YouTube ni, saya tak rasa itu berpengaruh pun sebetulnya. Tetapi itulah salah satu cara saya untuk berkenalan dengan komuniti memancing, bukan hanya di Penang tapi di mana pun. Dan seronok juga sebab saya dari mula memancing pun belajar daripada YouTube. Pertama tengok spot lah kan. Kalau ada spot rahsia tadi ke, kadang macam saya tengok lah Bahar Fishing selalu pergi tempat-tempat spot yang dikatakan rahsia tu. Tapi saya tahu kadang tempat tu, ini di Batu Feringgi, ini di Tanjung Tokong. Saya tahu tempat tu, walaupun saya tak pernah mancing sana. Tetapi dengan ada melihat video-video tersebut, memang kemudian berminat lah untuk memancing. Dan saya rasa saya pun suka explore benda-benda baru seperti itu. Tetapi di Penang ni seperti yang dikatakan tadi lah, tak banyak lagi kan. Tak terlalu banyak spot yang kita boleh capai bila-bila masa. Mungkin kalau kita nak pergi Pulau Rimau ke, Pulau Keramat ke, atau pulau tempat-tempat yang lain, mungkin masih boleh lah, jaminan boleh dapat ikan lah, garanti kan. Tapi kalau macam tempat kita ni berada sekarang dekat Padang Kota, memang tempat yang menarik untuk memancing. Tapi saya rasa aku pun dah lama kumpul sini. Jadi tadi aku terkejut jugalah sebut ini episod pertama, satu kehormatan lah. Ingatkan Sama-sama. Sambungan siri. Aku sangat seronok sebab memang tak pernah jumpa lah podcast tentang memancing. Mungkin ada tokoh-tokoh pemancing yang diinterview oleh tokoh-tokoh yang lain dalam ada podcast tapi bukan oleh channel YouTube memancing seperti Bahar Fishing Gang. Tetapi ketika idea ni datang, Bahar Fishing Gang ajak aku untuk
sharing pengalaman tentang dunia memancing ni. So aku berasa seronok lah. Dan sekarang sudah mulai hujan. Banding bayangkan selepas beberapa bulan kat Penang ni musim kemarau teruk kering, ni tengok rumput pun dah kuning. Malam ni kita buat podcast tiba-tiba hujan. Betul. Okey, berubah tempat tuan-tuan. Okey, beralih kita tuan-tuan daripada tempat tadi ke tempat sini, dan saya pun kena buang spek sebab dah kena ayak. Jadi alhamdulillah, bila Abang Yan kata tadi cakap pasal komen-komen ataupun respon-respon ataupun react-react kita kepada video-video mancing online ni kan, saya rasa tuan-tuan dan juga kita, termasuklah saya sendiri, seeloknya kena buat benda yang sama tau. Dia benda ni ibarat sama-sama channel kita. Dia ibarat kita menyembang tapi menggunakan channel kita sendiri. Dan saya rasa ini saya sendiri jarang buat ni buat dekat orang lain. Bila kita tengok orang lain, kita suka satu konten dia, jadi kita jadi macam alamak, aku nak segan lah nak komen tu. Yang mana sepatutnya kita buat benda tu tau. Dia video-video mancing ni dia ibarat orang tu bila dia keluar satu video, dia nak memberitahu orang berkenaan dia punya pengalaman mancing. Kalau dulu ni, zaman dulu kita cerita pengalaman kita. Kita cerita aku pergi mengai satu tempat, aku dapat ikan sekian. Dan juga sepanjang trip dan pengalaman aku, dia punya sempoi, dia punya seronok, pengalaman dia sekian. Tu jadi zaman sekarang kreator bercerita dengan cara buat video. Dan juga cara kita respon adalah dengan bagi komen ke setiap video yang kita tengok ni. Yang mana saya rasa itu satu kemesraan yang kreator kita jarang amalkan. Komen-komen dia dekat YouTube orang, bagi semangat kepada dia, bagi penghargaan kepada dia. Sebab antara tuan-tuan, dan saya rasa Abang Yan sendiri rasa dan juga kreator mancing rasa, antara sebab yang memberi semangat kepada mancing ni adalah, ataupun konten kreator mancing adalah tengok betapa banyaknya komen-komen dalam video-video dia. Banyaknya komen dalam video dia menunjukkan betapa orang-orang meraihkan dia punya rumah tu. Jadi itulah ibarat salah satu komen kepada video-video mancing kita. Jadi Abang Yan antara satu contoh yang mana kita semua kena ambil contoh. Tengok betapa dia punya komen tu, kita boleh tahu dia tengok video tu habis. Betapa ikhlasnya ni cara kita nak tengok orang komen tu pun. Dan juga macam Abang Yan dah berapa tahun dalam dunia mancing dan juga konten. Ya, memang kalau kita, macam saya pengalaman sendirilah ketika pertama kali buat YouTube, saya rasa ni dah genap 3 tahun lah. Saya ingat Februari, sekarang kita bulan Mac 3 tahun lepas. Saya rasa saya dah dalam content creator ni. Bukanlah content creator, saya tak rasa macam tu pun. Sebab saya buat content, share kat YouTube, awalnya pun tak dirancang. Sebab tu tadi pun bahas sebut pasal nama. So bagi saya nama tu kelakar lah. Kelakar dah mati sekarang lah. Masa pertama saya upload video, pertama saya buat channel YouTube tu memang muntah televisi. Sebab tak ada plan pun, tak terfikir katakanlah saya nak buat YouTube. Tetapi mengapa kemudian terjebak dalam dunia YouTube ni? Biasalah kita pergi trip kan, boating dengan kawan-kawan lompat, kita tak kenal siapa, kenal di dalam boat, seronok dan sebagainya. Kita ambil rekod dia orang strike, momen-momen di atas boat tu. So balik trip mereka tanya, share lah video ni, share lah video. So aku tanpa itu pun aku akan memang edit video lah kan. Jadi salah satu cara yang paling mudah adalah buka YouTube lah. Maknanya kita upload, kita edit sebagainya. Kalau kita nak share dekat WhatsApp memang file besar. Aku bukan faham sangat masalah teknikal macam mana nak compress file dan sebagainya, macam mana nak share dan sebagainya. So mudah. Yang video dah aku edit tu aku upload je dekat YouTube. So bagi link kat dia orang tengok. So jadi memang masuk dalam dunia YouTube ni tanpa perancangan. Walaupun sebelumnya aku dah daripada mula memancing lagi dari tahun 2018. Semenjak aku pindah ke Penang 2018, dari situlah aku mula masuk dalam dunia memancing. Dan tengok YouTube juga. Aku rasa mana-mana pemancing mula akan sama ada YouTube, mungkin sekarang TikTok. Sama ada nak tengok spot, nak tengok spek macam mana, teknik dan sebagainya, belajar dari mula tu dari YouTube lah. So kalau ke soalan tadi, bila mula memancing, aku tahun 2018 ketika aku pindah di Penang.
Sebelum ni aku duduk di Selangor lah. Tak terlibat sama sekali dunia memancing. Dulu waktu kecil di kampung aku, memang aku tinggal di sebuah kampung yang di tepi laut. Tapi lautnya selut lah. Memancing tu hanya sekedar ialah aktiviti kampung dengan kawan-kawan. Ni tahun 80-an 90-an punya. Tahun 90-an lah, masa sekolah. So lepas tu aku pergi tempat lain, keluar dari kampung, merantau di tempat yang tak ada sama sekali laut. Aku tak terfikir pun nak mancing. Tapi dunia kerja membawa aku ke Penang tahun 2018, dan ialah aku memang suka laut. Dan ketika pindah ke Penang ni, explore lah pulau ni macam mana, dan memang banyak pesisir pantai. Setiap kita pergi pantai memang nampak orang mancing, dan situ minat untuk memancing tu muncul kembali. Di situlah mula aku memancing. Biasalah kita mula start dari bottom dulu. Sebelum mancing aku rasa aku menjala dulu kot. Aku beli jala, aku menjala dekat bawah jambatan kedua tu. Okey. Area situ ada pelantar kan. Situ pun mancing, belajar bottom, beli set yang tak tahu apa. Sebab aku pun tak kenal lagi, aku baru pindah sini. Kan. Tapi lama kelamaan diperkenalkan dengan teknik baru, kita tengok YouTube. Oh, ini nampaknya menarik. Lepas tu ada pula jumpa kawan yang dia main casting, dia main jigging, so dia racun, suruh beli set. Ini kalau nak main jigging macam ni set. Lepas tu pergi Padang Kota, waktu tu memang ramai lah kan. Kita tengok jigger-jigger pada waktu tu, tahun 2018, tahun 2019 tu memang seronok lah Padang Kota waktu tu. Dengan belum direnovate lagi So yelah, pada masa tu lah aku mula memancing. Okey, dan dari segi nama pula, kita faham dalam YouTube mancing ni banyak nama-nama yang apa ni unik-unik lah kita kata. Nak dikarakterkan sebagai kelakar. Ada juga yang apa ni kena dengan identiti dia, dan kebanyakannya pula nama pendek bagi seseorang lah. Macam Bahar sendiri, dia hanya semudah apa ni perkataan bahar yang bermaksud daripada Arab sebagai laut. Tapi satu yang unik itu artinya maksudnya. Arti dalam Bahar tu dalam bahasa Arab laut. Aku ingatkan nama hang Bahar tu. Bukan. Ya, sebelum kita jumpa kan. Ya. Aku selalu tengok aku kenal Bahar Fishing Gang masa aku buat YouTube lah. Of course. Buat YouTube, lepas tu kita tengok kan. Biasalah macam tadi nak komen-komen, nak create algorithm dan sebagainya. Bahar Fishing Gang. Memang salah satu video yang bagi aku menarik lah. Content creator dekat Penang, Bahar Fishing Gang. Tentu saja nama-nama besar lain yang dah lama di dalam dunia YouTube pemancingan. Tapi Bahar Fishing Gang salah satulah yang sebab spot-spot yang pergi Pulau Keramat, pergi casting tepi-tepi laut dan sebagainya, itu bagi aku menarik lah. Bahkan sampai hari ini aku selalu follow, sampailah kita jumpa dalam sebuah trip. Mungkin 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas? 2 tahun lepas kot. 2 tahun begitu lah. 2 tahun lepas kita jumpa satu trip. Baru tahu Bahar tu bukan nama sebenar, nama shed. Dan baru tahu sekarang kalau Bahar tu artinya apa? Laut. Laut. Yelah, kalau kita tengok, sebab dalam bahasa kampung aku pun kita sebut bahari. Bahari itu laut lah, dunia maritim, bahari. So tapi berkenaan dengan nama ni lah, dia boleh kata sangat distinguish ataupun macam tak berkaitan langsung dengan latar belakang abang Yan. Pasal buat buntai tu, nama tak ada brand sama sekali kan. Sebab dia semata-mata nak nama ikan. Tak ada perancangan sama sekali macam aku nak buat channel YouTube, kemudian nak plan nama apa. Dia mungkin dalam 2-3 hari lah, suddenly ketika kawan-kawan trip minta video, so aku dah ada video dah edit. Okey lah, buka channel, buka YouTube, bagi link, tapi nak bagi nama apa channel ni kan. So they just terfikir macam tu lah kot, tanpa ada satu pemikiran matang. Kalau boleh masa waktu tu dikembalikan, mungkin aku akan pilih nama yang lebih maksud itu lebih ada falsafahnya, mungkin ada makna yang lebih mendalam kan. Syed bagi introduction tadi kan, mengapa segmen podcast ini disebut Pot Rahsia. Sebab tadi dijelaskan panjang lebar bahawa nama itu penting dan sebagainya. Aku setuju dengan itu, tetapi dalam proses aku membuat nama tu aku tak melalui proses itu. Faham. Dan aku kadang terfikir aku nak buat channel satu lagi lah, mungkin nanti aku fikirkan nama yang lebih baik. Ya.
kadang ada juga rasa kita macam akhir-akhir ini lah aku agak kurang semangat juga dengan YouTube sebab aku rasakan macam dengan 3 tahun aku fokus benda ni, aku rasa macam banyak sangat energi kat sana. Ya. Dan tak recommended sebetulnya. Sudah tentu. Sebab nak jaga YouTube ni, ada aku tengok juga orang yang cepat naikkan semua. Tapi kena mesti ingat lah, ini bukan kerja hakiki aku. Bukan kerja hakiki. Dan aku rasa akhir-akhir ini lah, di mana aku, terutama mungkin sebabkan belum puasa, tapi sebelum tu pun aku rasa macam aku agak melonggarkan sedikit untuk tidak pergi memancing, untuk tidak menghabiskan banyak masa untuk edit video dan upload video. Walaupun video stok aku banyak lagi, bagi aku orang kata kan ketak tangan lah kan. Ya. Aku tak mengalami benda tu. Sebab aku tahu bila aku nak pergi aku boleh mancing. Tetapi dengan tidak adanya keinginan untuk memancing seperti sebelumnya, so bagi aku itu satu berkah jugalah. Satu berkah di mana aku boleh siapkan banyak kerja, boleh banyak masa untuk aku buat benda yang lain. Di mana sebelum ni sebetulnya kalau korang tengok, ada yang tanya aku, mungkin yang tengok YouTube aku perasan lah, aku selalu upload seminggu 2 kali kan. Ada selalu je masa memancing. Ya. Tapi sebetulnya itu tak seperti yang dibayangkan. Mungkin aku faham lah kawan-kawan mungkin kerja Sabtu Ahad, Isnin sampai Sabtu, Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad saja ada masa untuk memancing. Pukul 9 sampai 5, 9 sampai 7. Betul. Kalau aku kadang sehari boleh 2 kali. Pagi lepas hantar anak sekolah aku singgah sekejap sampai pukul 10 aku balik buat kerja. Petang lagi nanti lepas pukul 5 aku pergi mancing lagi. Itu dah boleh buat 2 konten. Kalau adikan lah kan. So jadi aku mancing sekejap-sekejap saja. Sekejap-sekejap saja sebab kita dah tahulah di sini masa ni boleh dapat ikan. Spot ni masa ni ada peluang. So teknik yang kita gunakan mungkin teknik yang lebih mesra dengan betul. dengan ikan. Ya. Lepas tu ialah ringkasan, kita tak guna umpan hidup, kita tak guna umpan yang ini. Cukup bawa satu set, bawa satu bag. So mudah. Semudah itu. Semudah itu. Jadi aku kadang aku pergi trip setengah hari katakan ke pulau. Aku pergi Pulau Keramat atau pergi Pulau Rimau setengah hari. Misalnya dari pukul 7 sampai pukul 12. Kadang boleh buat 3 video atau paling tidak 2 video atau 3 video dalam satu trip setengah hari itu saja. Okey. So itu sebetulnya dah boleh untuk feed YouTube 2 minggu atau misalnya bahkan sebulan kan. Jadi nampak. Jadi taklah aku punya banyak masa pun, cuma cara aku memancing tu mungkin tak seperti orang. Orang mungkin dia pergi mancing pagi sampai petang, memang dia sebab hari tu aja dia mungkin dia ada masa lapang sebab disebabkan situasi lah kan. Keterhadan waktu dan juga komitmen dia pada hari-hari lain. Jadi dia kena maksimal satu hari yang special tu. Dan itulah menarik sebetulnya dekat Penang. Sebab dari rumah aku ke spot-spot yang katakan dari rumah aku ke Padang Kota naik motor 20 minit. So 20 minit aku sini, aku mengayuh setengah jam, kalau tak ada aku balik. Kan? Betul. Begitu juga dekat pergi Kapal Sing mungkin 10 minit, 15 minit, setengah jam tak ada ikan aku balik. Yalah, terutamanya bagi orang yang duduk di kawasan dalam pulau. Perantaraan ni pula, kawasan perantara ni pula, dia fleksibel untuk pergi ke timur laut ataupun belah barat daya. Betul. Okey, jadi tuan-tuan bercakap pasal waktu memancing ni, yang mana antara benda yang ramai mancing-mancing kita agak struggle sebenarnya, terutama dengan waktu ni. Dan juga yang mana Abang Yan cakap tadi, kebanyakan boleh kata kebanyakan mancing adalah bekerja pukul 9 sampai 5 ataupun 10 sampai 7 dan juga sebagainya lah, 5 ke 8 jam sehari. Jadi menguruskan masa dan juga menguruskan hari cuti, nak mencipta satu hari yang special untuk memancing tu adalah satu benda yang agak kena berjuang jugalah. Nak kena ambil hati orang di rumah kita, orang-orang di bawah komitmen kita. Jadi untuk makluman tuan-tuan, apa yang Abang Yan cerita tadi tu, untuk makluman tuan-tuan, Abang Yan adalah seorang pensyarah di Universiti Sains Malaysia dan merupakan seorang doktor. Jadi tak ada kena mengena dengan dunia memancing. Tak ada kena mengena dengan dunia mancing. Doktor. Nama sebenar Abang Yan adalah Dr. Adrian Shah, seorang pensyarah dan juga seorang doktor di Fakulti Sains Sosial. Dan juga antara bidang-bidang ataupun kerja-kerja study yang Abang Yan
sudah kerjakan ataupun masih dalam kajian ni adalah berkenaan dengan saya rasa sekarang ni dah sampai ke awareness, dah sampai ke tahap kesedaran mancing-mancing kita, iaitu berkenaan dengan reklamasi ataupun kita tahu sebagai tambak. Yang mana benda tu adalah sebahagian daripada saya punya interest juga, sebahagian yang saya perjuangkan juga. Sebab itulah saya pakai t-shirt ni, nampak tuan-tuan. Penang tolak tambak. Aku pun ada t-shirt ni tapi tak muat dah. Dah tak muat dah. Dah size dah tak ada. Tapi yang paling saya nak ni, yang paling saya menarik sekali, saya rasa tertarik sekali, berkenaan macam mana Abang Yan boleh urus antara komitmen dan juga hobi. Yang mana benda tu sebenarnya ada efek pada saya juga. Macam saya orang yang bekerja 9 sampai 5 dan saya terasa lah keterabayan komitmennya disebabkan YouTube ni yang sudah kita sejak hari mula kita mula nak komit, sejak hari mula kita daftar. Dari situlah bermulanya kita rasa nak komit kepada satu rumah yang dinamakan channel ni. Jadi untuk Abang Yan, saya rasa antara YouTube channel yang boleh dikatakan aktif dan juga menjadi rujukan spesifik golongan-golongan yang mancing menggunakan peralatan ringan, finesse, dan yang terbaru sekali ajing. Dan Abang Yan boleh agak aktif. Okay, jadi elaborate sikit, perkembangkan sikit daripada macam mana cara Abang Yan menguruskan waktu, berapa jam waktu kerja hakiki Abang Yan, dan berapa jam Abang Yan selalu turun mancing, dan juga lagi satu, edit video-video mengai. Itu pun satu masa juga tu nak kena spend tu sebenarnya tu. Itu pun satu hal juga tu. Kadang kita ada masa pergi mancing, habis waktu kerja ataupun sebelum waktu kerja tu mancing, nak edit tu satu hal. Macam saya pun footage masih banyak lagi. Abang Yan pun kata sama juga. Okey, jadi lanjutkan lagi, kembangkan lagi. Cuba lebihkan pada waktu bekerja tu kata. Waktu bekerja tu selalunya berapa jam, waktu mancing berapa jam. Macam mana pembahagian tu? Cerita sikit. Nak belajar juga macam mana tu. Aku rasa dia pengalaman ni tak apply untuk semua orang. Ya. Sebab nature kerja kita berbeza. Bahawa macam aku memang bukanlah dikatakan punya banyak masa. Cuma masalahnya masa tu kita boleh urus sendiri. Aku boleh urus sendiri. Betul. Maknanya aku ada autonomi yang diberikan, kepercayaan yang diberikan oleh institusi tempat aku bekerja. Bekerja bila aku boleh. Dan juga apa yang dia orang tahu aku boleh capai KPI atau tidak. Maknanya aku boleh submit kerja-kerja aku yang dijadualkan atau tidak. Itulah yang akan nanti menentukan. Ya. Selebihnya aturlah masa sendiri kan. Nak datang office tak nak datang office pun tak apa, tapi ada masa-masa ialah kita kena datang, kena meeting atau kena jumpa orang, kena ada. Tapi sekarang sebab aku rumah pun dengan tempat kerja 5 minit je, dekat sebelah-sebelah je, jadi tak ada masalah lah. Aku lebih banyak bekerja di rumah daripada dekat office. Kalau orang office perlukan aku, dia orang tinggal call aku sampai 5 minit aku sampai kat office. So jadi perkara-perkara itu mungkin tak semua orang punya. Itulah mengapa kemudian aku punya boleh masa, misalnya tadilah lepas hantar anak sekolah, aku boleh singgah sekejap mancing, pukul 9, pukul 10 aku balik. Dan kadang pun tak buat kerja pun, kadang kerja malam. So benda-benda itu orang mungkin tak nampak kan. Masa free tu masih kita uruskan sendiri. Sebab kerja aku dia adalah deadline, adalah kebanyakan kerja sendirilah. Kerja sendiri maknanya kita atur masa sendiri. Kadang orang tak nampak aku kerja siang, kadang malam kan kerja. So itu masa yang tak mesti sehari berapa jam. Aku tak setkan masa aku sehari kena berapa jam. Tapi aku tahu deadline. Misalnya minggu depan aku harus siapkan kerja ni, so kena capailah benda tu kan. Mungkin kalau siang aku nak mancing, aku kena buat kerja malam lah kan. Atau itu satu privilege lah bagi aku. Satu privilege di mana pertama tak ada isu dengan family juga, sebab aku kebanyakan masa aku di rumah. Jadi tak ada isu lah kena rantai lah. Tak ada isu kena tak dapat lesen lah. Tak dapat lesen mancing, so tak ada isu. Kurung. Cuma memang aku pun bukan seorang yang suka mancing lama-lama. Katakanlah nak mancing pergi trip 2 hari 3 hari, so aku memang tak suka, apalagi yang jauh-jauh. Aku aku main land base kan, main land base dekat Penang ni saja.
Walaupun mungkin nak explore jauh sikit, mungkin arah-arah Pulau Songsong yang baru aku nak mula explore lah kot. Lepas raya ni aku mungkin nak fokus ke sana juga. Ya mungkin kalau nak pergi sana kena sehari lah kan, tapi tak ada isu pun. Dan satu lagi, biasanya sebab aku balik kampung wife aku dekat Alor, kalau aku ada nak trip balik sana, mungkin cari trip dekat sana lah. So balik kampung, wife dah jelas-jelas dengan family dia, aku pergi mancing, so tak ada isu. Aku pun tak suka pergi trip-trip yang jauh, trip-trip yang lama berhari-hari. Banyak yang ajak, jom pergi candak sotong dekat Terengganu. Aku tak ada apa nafsu nak pergi sana. Tak ada nafsu, kecuali kalau misalnya aku ada hal, aku ada kerja kena pergi satu tempat tu, pastilah aku akan bawa rod kan. Jadi memancing kalau pergi tempat jauh-jauh ni, biasanya aku bukan tujuan utama untuk memancing. Tujuan utama mungkin kerja ke atau bercuti bawa family, tapi aku akan bawa pancing. So setiap orang mungkin berbeza. Ada orang yang target tahun ni dia setiap bulan kena ada trip. So dia ambil cuti dan sebagainya. So aku tak begitulah. Sebab tu kadang juga menjadi kadang aku bertanya sendiri, aku memang selama ni aku sedar aku suka mancing seorang. Ya. Jarang aku kadang aku kalau aku nak mancing, aku pergi seorang je, aku tak tanya kawan jom pergi mancing tak. Kadang biasanya jumpa kawan tu kadang jumpa dekat spot lah. Kadang pergi padang kota mesti aja ada orang-orang, ada member-member. Kalau padang kota Sabtu Ahad atau hari biasa pun tengah-tengah hari, kadang pergi sekejap pasti aja ada orang. Kita tahu ada orang kat sana. Pergi Pulau Rimau naik bot pun sama-sama, tapi sampai sana masing-masing lah. Aku balik awal, dia orang sampai petang misalnya. So macam tu lah. Aku pergi Pulau Rimau pun biasanya lepas subuh naik bot, pukul 10 aku balik dah. So kadang tu sebab tu aku kalau ada pun janji dengan kawan, kau nak balik petang tak apalah, aku janji aku balik pukul 10. Sebab aku tahu lepas tu ikan dah kurang. Ikan dah kurang dah. Sebenarnya sonok dia apa ni cara mancing ataupun target Abang Yan agak fokus tau. Jadi dia fokus dari segi waktu, fokus dari kita punya target dan juga masa. Betul. Dia mana kita kalau kita faham kebanyakan mancing ni dia agak merewang tau. Kalau dia dapat dia nak lagi. Kalau lagi mana ada masa lapang dia nak extend lagi. Betul. Jadi Abang Yan mungkin berkait dengan teknik yang kita guna juga. Okeylah, paling tidak aku dengan teknik sekarang ni berjinak-jinak dengan set ajing bukan teknik ajing, aku katakan set ajing sebab aku tak rasa teknik aku menggunakan set tu ajing yang sebetulnya lah. Ya. Aku rasa dalam setahun terakhir ni lah. Tetapi kalau tengok aku bermula dari bottom tahun 2018. Bottom sekejap sajalah. Sebab aku ada jumpa satu kawan di sini yang kemudian dia lah yang memberi tunjuk ajar. Set apa yang patut gunakan untuk main casting. Dia tunjuk, suruh tengok channel ni. Masa tu Chai Nabilo apa semua. Kita nak tengok spot, nak tengok set. Okey, menarik juga. So dia tunjuk lah, dia bawa aku pergi Northern Pro. Beli ni, set ni. Aku ingat waktu tu dia set pertama tu, sebelum tu aku dah ada set bottom dah. Set bottom untuk mengair bottom lah kan. Yang besar-besar apa semua ni. Mission Viking. Size 5,000 apa. Oh tadi. Standard lah satu terasa Viking besar tu. Banyak guna tu. Betul. Lepas tu tak tahulah berapa LB dia punya rod kan. Lepas tu dia bawa aku pergi Northern Pro. Aku ingat set aku beli pertama tu BG 2000. Daiwa BG 2000 dengan rod Daiwa Crossfire 615 kot. Waktu tu suruh aku casting lah kan, casting kerapu. So menarik sebab dari segi praktikalnya tak payah bawa umpan, hanya aku selalu casting kerapu pakai soft plastik dengan inilah, dengan crank. Dengan crank. Spot tu biasanya area Tanjung Asam, Pulau Betung, tu gagah lu pergi sana tu. Iyalah memang betul. Gagah pergi. Aku pernah pergi sebab kita biasa kan balik mengair kan, cuci reel, buka spool. Ya betul. Yalah kebiasaan lah tu. Buka spool. Standard practice So lah. letak. So entah macam mana aku pergi mancing Tanjung Asam. Sampai dekat sana handle tertinggal dekat rumah. Lepas basuh kan. Aku gagah balik tau.
Uish. Balik ambil pergi lagi. Tanjung Asam tu, bayangkan. Tanjung Asam dekat Letak Sanggul. So, ke Pulau Betung, Pasir Panjang, masa-masa tu lah. Awal-awal main casting. Dan kemudian aku jumpa satu spot dekat Queens Bay yang sekarang ada renovat baru tu. Dulu tu masa projek itu buat dia tutup tau, tapi ada satu pintu rahsia. Dan di belakang tu sangat banyak kerapu. Pergi petang-petang, sekejap je sejam boleh 5-6 ekor kerapu. Lama juga aku casting kerapu tu. Sampai tahun berapa ya? Sampai lepas Covid. Kemudian ada satu kebosanan ketika bagi aku mudah sangat ni dapat kerapu ni, casting ni. Yalah. Nak cuba benda lain. Mula jigging dengan set yang sama lah. Jigging. Di waktu tu di Padang Kota ramai dengan geng jigging. Kau tahu ikan pertama aku dapat jigging apa? Kerapu juga. Kerapu juga. Ikan kerapu juga. Yalah. Dekat Padang Kota ni lah. Kita nak try teknik baru, nak cari ikan lain, orang lain dapat talang lah, dapat ebek apa semua kan. So akhirnya mula dengan set yang lebih ringan, beli kuying, pakai kuying pada waktu tu, pakai Ryobi, reel. Agak lama juga aku rasa tahun 2019 sampai 2025 aku fokus ultralight jigging. Dan kemudian biasalah Pulau Rimau, mana-mana spot-spot kat Penang ni teroka lah. Dan memang syok lah dari segi praktikal. Dan satu lagi aku rasa memang pada waktu aku main jigging tu aku rasa aku nak kalau boleh set yang kecil lagi lah. Sebab bagi aku kuying yang 24 tu pun macam keras lagi lah. Mungkin ada orang bagi orang tu dah lembut sangat kan. Dua kot. Oh, aku nak beli. Sampai aku satu saat aku beli rod apa tahu? Rod Zuna 1.4 ke 2.4. AG Aurora je tak dia kata Zuna. Sekali aku beli, aku guna memang tak boleh nak jigging. Macam tu sebab pula. dia lembut sangat. Yalah lembut sangat. Lembut sangat. Tapi waktu tu aku rasa aku nak lembut lagi lah. Tapi dah pakai tu memang tak boleh. Sampai rod tu sekarang tak anyir lagi. Tak anyir lagi sebab memang tak boleh aku nak menggayakan pakai jig pakai rod tu. Saking rod paling lembut ni Zuna 2.4 1.4. Itulah apa mancing ni kan ada ilmu juga, tapi aku tak terfikir semua. Sebab kita macam excited kita nak cuba benda baru. Betul. Sampailah aku rasa tahun lepas atau 2 tahun lepas mancing-mancing biasa dekat ini dekat Kapas Sing ada seorang angler ni, dia dari Selangor. Pertama kali aku tengok dia main anjing. Pertama kali aku pegang set tali 1 LB polyester. Halus je macam mana korang main ni kan. Tapi masa tu aku tak teracun lagi lah. Tapi lama-lama ada pergi dengan kawan-kawan pun set anjing. So aku pun cuba-cuba juga. Dan aku rasa tahun lepas lah aku mula set anjing. Dan aku masih main dua-dua, tengok sport. Tapi aku akan bawa 2 set kalau sekarang aku pergi mana-mana. 1 set ultralight, 1 set anjing. Kalau aku akan mulakan anjing dulu. Sebab anjing ni pun ada juga limitation dia. Mungkin balingan tak boleh jauh. Kalau tempat-tempat yang berkarang mungkin dia akan putus. Kemudian ada beberapa limitation. Ada yang tempat tu sesuai kita pakai set anjing, ada sesuai yang pakai set ultralight. Jadi dua tu lah. Satu lagi apa yang aku rasakan dengan anjing ni, dia lebih mudah dapat ikan lah. Sudah. Tapi bukan ikan-ikan yang great lah kan. Maksudnya kalau korang tengok YouTube aku tak pernah pun dapat ikan besar-besar. Tak pernah dapat ikan. Dulu aku main ultralight boleh jugalah, ada MJ, ada kerapu, ada jenahak kan. Tapi sekarang anjing ni kita memang target ikan-ikan kecil lah. Pelata, talang. Kalau dekat Penang ni lah GT, baby GT kan, ebek. Tapi aku rasa dengan main anjing ni target ikan yang sama, talang, ebek, GT, pelata. So dia punya current tu, dia punya feel tu lain macam. So aku dapat katakanlah ikan talang, ikan ebek. Kalau dengan ultralight mungkin 2 minit ikan tu dah naik kan. Dengan set ni mungkin boleh 5 minit, 6 minit. So itu yang aku nak tu, yang enjoy tu itulah. So bukan ikannya apa ke, ikan besar, ikan kecil tu tak. Tapi apalagi sekarang dengan membuat konten, strike itu yang mungkin orang suka tengok kan. Betul. So jadi bagaimana kita layan ikan. Walaupun biasalah aku selalu pun buang ikan putus
putus lah, lucut lah, apa semua, orang kata tak pandai mengair apa semua. Tapi uh, feel yang seronok lah mengair tu. Kadang aku pun banyak orang komen bagi komen kami YouTube ni bagus juga kadang ya. Dulu cara aku layan ikan, aku tak pam tau. Aku karau je. Sampai aku macam tu dah lama memancing jugalah. Dah katakan 4 tahun 5 tahun aku memancing, gaya aku masih macam tu lagi. Aku tak sedar pun sampai ada orang tegur dalam komen YouTube kan. Sampai sekarang ke tu? Saya baca komen-komen tu. Kan? Apa ni buntah tu ni syok tengok dia. Dia strike tu dia garau tu. Dia garau strike. Macam banyak kawan lain, pam layan kan. Tapi aku strike, rasa garau. aku tak tahu pun benda tu salah. Dulu tak feel pun sebab kita just go with the flow lah kan. Apa yang bagi aku macam dunia tersendiri tau. Aku tak terfikir ni nak tunjuk orang macam mana cara nak layan ikan apa semua, tak pun. So macam aku dengan dunia aku sendiri saja. Yalah. Sampai orang tegur, patutnya pam. Okey. Baru aku faham lah. Tapi kadang ada jugalah gaya-gaya lama pun terbawa juga. Sama macam aku ni, aku pakai set ajing ni. Dah setahun aku main set ajing, tapi aku masih gunakan teknik jigging lagi. Aku rasa kalau orang Pantai Timur tengok aku main ajing, mesti dia orang cakap, oh dia bukan anjing ni. Walaupun set anjing tu, tapi cara aku main pun tak seperti anjing, masih seperti jigging. Tapi macam tu boleh dapat ikan. So yalah. just jalan je lah. Tak kisahlah orang nak kata apa pun. Selagi mana masuk spot ikan tu, selagi mana umpan tu bergerak, itulah ni. Jadi rakan sekerja tak ada yang tahu noh. Macam mana apa ni aku pengetahuan apa ni rakan sekerja hakiki ataupun apa ni dalam sekerja hakiki, dia orang aware tak? Ada yang aware aku dan apa ni mungkin apa ni abayan nak rahsiakan daripada pengetahuan apa ni dari pengetahuan sisi hakiki abayan macam mana? Okey, aku awal-awal buat video sebab macam bagi dia punya nak bagi konteks ya. Sebab ada orang dia suka pergi mancing dengan rakan sekerja. Ada orang dia suka apa ni rahsiakan, termasuk saya sendiri. Saya pun ada apa ni rakan-rakan apa ni kerja hakiki dan juga rakan-rakan NGO memang tak tahu, dan memang saya tak mau dia orang tahu. Dan akhirnya ada juga yang tahu. Tapi apa ni macam abayan boleh kata ada yang ramai yang tak tahu lagi noh. Dan juga ni orang mancing pun tak tahu apa ni abayan punya apa ni sisi hakikinya. Pertama aku ada rakan kerja, bos aku pun kaki pancing juga, tapi dia kaki mancing laut dalam. Dia pergi tuah, pergi ke Thailand sana mancing kan. Dia jenisnya tu, dan dia tahu aku suka mancing lah. Dia pun tahu aku suka mancing, tapi aku tak tahulah dia tahu aku punya YouTube ke tak. Ni bos yang di mana nasib kerja aku bergantung pada dia. Kalau dia kata mungkin tengok aku tak perform, aku asyik mancing je, mungkin dia orang yang sama. Dia ke orang tu juga? Tapi dia kaki pancing juga. Okey. Tapi kami tak pernah pergi mancing sama lah. Cuma kita ada mutual friend, biasa kita dah trip kan, kenal tak ni, ini kita sama, so dia tahulah. Tapi aku bukan hanya rakan sekerja, di luar circle mancing aku, bahkan family sekalipun, aku tak bagi tahulah aku ada YouTube mancing. Kawan-kawan di luar circle mancing aku tak pernah bagi tahu pun. Tapi tentu sajalah mungkin dia orang tahu. Selalu ada aja aku dekat office aku, mungkin di luar departmen yang lain yang kita jumpa, kita kenal tapi bukan satu departmen sama, dia orang tahu aku sebab aku mancing dan sebagainya. Bahkan cikgu sekolah anak aku pun tahu aku mancing. So aku aku pun jadi AJK PIBG sekolah anak aku. Jumpa cikgu tu kenal aku. Ya. Jadi dia tahu tu bukan sebab kami sama-sama di PIBG, tapi sebab dia tahu aku dari mancing. Jadi walaupun aku tak pernah share lah, aku rasa di luar ni aku tak aku satu lagi aku tak promote juga aku punya tak ada jumpa orang ke dalam subscribe aku dalam YouTube aku pun tak promote juga sebetulnya. Kalau tengok video-video awal aku, tak ada pun aku tunjuk muka aku pun. Masa aku upload video awal-awal tu. Perasan. Aku tak ada upload, tak ada tunjuk muka pun. Tapi aku ingat pada waktu tu first time aku tunjuk muka aku dalam video tu, sebab aku join trip yang di mana aku menggantikan orang. Ya. First trip aku bermalam 2 hari 3 malam ke Langkawi. Jadi adalah share kat grup ni kan. Dia orang dah ada trip tapi seorang ni tak boleh nak minta ganti orang. So aku masuk dalam trip tu.
So aku berterima kasih lah dengan dia kan. Masa tu aku tunjuk muka aku dalam video trip Langkawi pertama aku 2 hari 3 malam. Betul. Oh, macam tu noh. Lepas tu mula berani nak tunjuk muka. Tapi nak promote satu lagi mungkin pasal promotion ni, orang kita tahu lah promote dekat media sosial. Aku hanya ada YouTube saja. Aku tak ada TikTok, aku tak ada media sosial yang lain. Macam Instagram aku tak ada, Twitter, TikTok, apa lagi? Instagram aku tak ada. Yeah. Aku hanya ada YouTube yang paling aktif dan aku ada Facebook yang tak aktif. Facebook aku hanya baca news lah kan, baca perkembangan semasa dan sebagainya tanpa aku berinteraksi dengan sesiapa pun. Kadang aku ada je ada yang add aku. Biasanya aku tengok kawan-kawan mancing lah kot. Bukan kawan mancing lah, aku tengok profil dia orang mancing dan sebagainya. Kadang aku tak approve pun dan sebab aku tak rasa ada apa pun dalam Facebook aku. Kalau dia orang jadi friend aku kat Facebook pun tak ada apa pun dalam Facebook aku. Ya. Okey, lepas tu pula berkenaan dengan memancing dan juga pembuatan konten, macam mana Abang Yan seiring kan dia? Macam mana Abang Yan boleh menjadikan satu aktiviti kan dia? Mana kata aktiviti mancing satu dan juga membuat konten satu. Macam mana dia boleh saling memberi motivasi? Seperti aku kata tadilah bahawa awalnya mula buat konten ni sebab nak sharing dengan kawan-kawan yang sama satu trip lah kan. Dan kamera tu ada pun bukan sebab nak memancing, tapi sebab dah ada. Dan kita seronok tengok YouTube orang lain. So macam okeylah buat video juga sendiri. Tapi selepas upload video tu, itu yang kemudian ada semacam keinginan kita nak explore tau YouTube ni. Kan? Pastilah seronok sama kita nak tengok berapa banyak orang tengok view dan sebagainya. Kemudian dia akan berterusan. Kita tengok bukan hanya tengok YouTube memancing tau, tengok juga video tutorial bagaimana cara nak upload video dekat YouTube. Macam mana nak algoritma dan sebagainya. So kita ada explore benda tu lah. Belajar dari situ kan. Kemudian banyak masa dihabiskan kat sana ya. Jadi untuk buat konten YouTube ni saya rasa mana-mana content creator tahulah. Yang serius saya maksudnya. Bukan hanya kita edit video, upload video. Kadang itulah kita nak kena tengok video orang lain, kita kena bagi komen dan sebagainya. Kita kena jagalah kan benda tu. Selalu ada di kepala kita nak tengok, check berapa dah view, check dah berapa dah view. Check dah berapa view. So itu menguras tenaga jugalah sebetulnya. Betul. Menguras mentaliti kita juga. Dan satu lagi aku rasa yang persoalan tadi kan, ada sesuatu yang berubah aku rasa. Di mana sebelum buat YouTube ni, kita memancing tu memang seronok memancing itu sajalah. Memang hobi dan kita rasa itu aktiviti yang refreshing, yang baik. Dan kita datang keluar rumah nak pergi memancing tu memang nak memancing. Tapi sekarang yang aku rasakan selepas ada YouTube ni, dia motivasi dia dah jadi lain tau. Dia tak lagi murni untuk pergi memancing, tetapi untuk jadikan itu sebagai konten yang akan dia upload di YouTube. Walaupun aku tahulah YouTube ni tak boleh jadi dari segi financial atau apa pun tak boleh jadi pegangan lah. Tetapi mungkin kita ada rasa tu, ada seronok orang tengok video, suka video kita ada. So jadi itu yang aku rasakan bahawa sebetulnya motivasi aku untuk memancing tu sekarang lebih banyak juga untuk konten. Bukan untuk dapat keseronokan memancing seperti dahulu lagi. So dan ini terkesan misalnya contoh aku bagi tahu contoh. Kadang aku tak lagi rasa benda yang sama untuk pergi mancing ketika aku tak bawa kamera. Wow. Jadi okey. Ada satu masa ketika aku balik Alstar, sana aku buat konten juga kan, pergi tuas atau pergi mancing ikan bulan. So ada satu masa tu aku tertinggal kamera aku kat sana. Tertinggal kamera sana jadi selama aku dekat Penang tu 2 minggu sebelum aku balik lagi aku tak pergi mancing pun. Sebab tak ada, aku rasa kenapa aku nak pergi mancing, kamera tak ada. Kan? Satu lagi contoh, aku pernah nak pergi mancing, nak pergi Padang Kota ni, aku naik motor sampai dekat Pangkalan Weld ni baru sedar aku tak bawa kamera. Aku pusing balik. Walaupun niat aku nak memancing,
setup mancing bawa, tetapi kamera tak bawa. Aku pusing balik. So jadi aku tak dapat bayangkan sekarang aku pergi mancing tanpa kamera. Ya. Jadi kalau misalnya aku tengah mancing ni, bateri habis, aku balik lah. Dapat ikan tak dapat ikan boleh lah. Jadi walaupun orang tengah gasak, mungkin aku tak ada shock nak tak ada teracun pula. Walaupun kita kumpau, tapi paling tidak ambil video kawan-kawan kan. Ambil video ni. Kita nak buat konten lah kan. So itu yang aku rasakan lah. Aku tak tahulah, mungkin Syed pun buat YouTube ada benda, rasakan benda yang sama ke. Atau mungkin penonton-penonton lain pun merasakan benda yang sama. Tapi aku rasa macam tu lah. Faham. Saya pernah ada pernah ada melalui beberapa turning point lah. Kaitan ataupun hubungan di antara mancing dan juga membuat konten ni. Yang mana bila saya sebelum saya start dulu, yang mana saya restart balik pada tahun 2020. Waktu tu sebelum tu dah ada YouTube dah. YouTube Bahar Fishing ni dia didaftar pada 2011 sebenarnya. Waktu tu kita start dengan kita dah start dengan beberapa jenis video yang bentuk vlog tau. Vlog dan juga memancing lah. Video mancing, tapi kita lebih daripada vlog yang vlog yang merakam suasana mancing, dan juga kita buat review produk mancing. Jadi kita dalam review dah 2 dah ni produk gewang masa tu. Produk gewang Wan Jonet, gewang handmade daripada Kelantan 2012 masa tu. Dan juga kita ada 2 video Pulau Jerjak dan juga 1 video Jamatan lah. Lebih pada video santai-santai trip. Tapi 2013 sampai 2020 ni terhenti Sat. Sebab waktu tu memang full all out punya fokus pada kerja. Dan juga waktu tu tengah develop beberapa projek dalam kerja-kerja hakiki. Lepas tu bila saya main time PKP, oleh kerana banyak benda terhenti, saya rasa nak restart balik mancing tahun 2020. Lepas tu saya restart tu memang teringat restart nak hidupkan balik. Tapi saya rasa macam kena cari step ni untuk mancing, pergi mancing untuk nak cari step secara praktikal balik. Memandangkan casting baru start waktu tu. Dan saya sempat merasai memancing tanpa kamera. Mancing tanpa kamera sebab kita fikir nak praktis kan, nak dapat step macam mana kan. Tapi yalah memancing terasa sungguh natural waktu tu. Terasa sungguh ada perbezaan. Terasa sungguh murni. Terasa sungguh murni. Macam ikan. Terasa memang betul-betul nak cari strike, cari target ataupun setengah trip nak cari lauk. Sehinggalah saya ambil kamera ni GoPro Hero 9. Tak lama lepas tu agak kekok nak start tu ni rupanya. Sebelum GoPro tu pakai apa? Sebelum GoPro pakai kamera macam ni. Masa tu pakai SLR. Jadi kita letak kamera tepi, ambil gambar mancing. Jadi itu pun combine part-part yang strike saja. Jadi nampak macam video konon-konon video profesional yang mancing lah. Nampak kita full strike. Tapi kalau kamera ni dia bukan macam action cam. Macam ni boleh tahan dia tak lama. Dia setengah jam. Kalau bergantung pada setting pun dalam 2 jam macam tu. Tapi dia lebih pada kegunaan profesional lah. Yang mana macam sepatutnya daripada dulu kalau fokus lebihkan patutnya saya dah ambil dah GoPro Hero 5, Hero 4 dulu. Tapi itulah perjalanan saya. Bila sampai saya start balik pada start nak buat konten pada Disember 2020. Selepas Covid lah. Waktu Covid. Waktu lockdown ni kan, diberhentikan sekejap. Lebih kurang bulan 10 2020 sampai bulan 3 tu. Jadi ada masa untuk mancing panjang tu sebab kita ingat ke PKP dah habis dah waktu tu. MCO dilonggarkan sikit. Boleh dah pergi mancing. Jadi nak mula dengan main action cam masa tu agak kekok banyak. Rupanya banyak dihabiskan kerja-kerja camera works ni, action camera works ni banyak dihabiskan pada bateri. Dan juga banyak dihabiskan pada transferring. Lepas tu dengan edit pun tak tahu nak edit macam mana lagi. Jadi agak struggle dengan benda tu agak setahun jugalah. Jadi fast forward sampai ke 2024, yang mana sepanjang 2021 sampai 2024 tu waktu tu lah Bahar Fishing mengalami alhamdulillah kenaikan dan juga orang follow dengan banyak juga, memandangkan kita bermula dengan aktiviti camping banyak. Betul. Dengan camping fishing.
Kita bermula dengan yang paling remarkable. Pergi Johor kan, pergi apa? Pulau apa tu? Kat Johor. Pulau Penyabung. Dan juga pulau-pulau besar. Kita bermula dengan apa ni yang remarkable sekali, trip pusing-pusing Malaysia. Kita camping, ziarah dan juga sambil mancing. Tak target ikan sangat, tapi kita target lebih pada nak kenal tempat dan juga dapat ikan apa pun tak apa. Janji kita dapat mancing di satu tempat yang berlainan daripada di tempat kita. Betul. Jadi tujuan dia adalah ni travel itu sendiri. Dan tu dan apa ni Bahar Fishing dia dah mula gain traction waktu tu, dah mula gain following daripada secara organiknya, daripada berbagai-bagai jenis follower. Sehinggalah apa ni lama kelamaan setahun 2 tahun lepas tu lebih fokus kepada full mancing. Jadi pergi ke pulau-pulau sekitar Penang pun full fokus mancing dan juga masak. Sampailah ni saya ambil alih daripada tim yang tu. Mula saya fokuskan apa ni kepada full mancing, full casting. Jadi selama 2 tahun saya mengalami macam apa yang Abang Yan rasa. Saya mesti ada kamera. Setiap strike mesti direkam. Setiap strike, setiap apa ni trip, setiap spot yang kita pergi mesti diceritakan. Kalau tidak pengalaman kita akan wasted. Dan alhamdulillah apa ni banyak trofi kok. Dah lah apa ni rekod pun terrekod, trofi kita dapat banyak juga. Perbuatan konten mancing ni banyak mendidik saya juga sebenarnya, dari segi macam mana kita nak organize sebenarnya peralatan, organize sebenarnya bateri dia sama, transferring dan juga editing macam mana. Secara tak langsung alhamdulillah terima kasih kepada aktiviti pembuatan konten mancing ni. Dia sebenarnya influence kerja hakiki saya yang mana lebih pada pembuatan kerja-kerja profesional. So alhamdulillah dia mengajak saya juga dari segi macam mana nak manage trip dan juga macam mana dalam trip tu kita nak atur supaya dijadikan secara sekuensnya dapat menjadi konten. Macam mana saya atur apa ni tim-tim lain untuk supaya suruh rakam sekian benda. Jadi benda tu dia influence kerja hakiki saya yang mana kerja buat video profesional. Jadi itulah apa ni sebagaimana konten mancing merubah saya. Okey, kita sudah ke pengakhir rancangan ataupun pengakhir sesi, dan juga saya nak request daripada Abang Yan lah. Dan sebelum tu saya nak minta apa ni Abang Yan ataupun untuk tujuan ni saya nak panggil Dr. Fabian Shah lah untuk merasmikan apa tu? untuk merasmikan kita punya sesi ni yang dinamakan Port Rahsia, Podcast Memancing Malaysia oleh Bahar Fishing. Okey, merasmikan. Untuk merasmikan apa ni kita punya podcast ni sebagai apa ni ini episod pertama. Ini episod pertama ni. Ini siri pertama. Jadi apa ni saya rasa layak lah. Ni orang yang semacam Dr. Fabian Shah ni untuk merasmikan kita punya sesi podcast ni. Dan insya-Allah ni akan berterusan. Kita ada macam-macam jenis panelis lagi untuk membuka rahsia-rahsia depa. Yang mana kita kata memancing ni seharian suntuk. Tapi bila konten-konten ni kita pendekkan ke 10 ke 15 minit. Jadi berbaki lagi beberapa jam lagi tu yang tak diceritakan itu, rahsia-rahsia di belakang tabir, itu yang kita akan ceritakan di dalam podcast ni. InsyaAllah di ke depan lagi. Jadi doktor, saya nak minta dengan cara doktor sendiri merasmikan sesi podcast kita ni yang saya namakan nanti sebut nama podcast ni Port Rahsia. Okey. Port Rahsia, Podcast Memancing Malaysia oleh Bahar Fishing. Okey. Dia nama dia Port Rahsia, Port Rahsia, Podcast Memancing Malaysia oleh Bahar Fishing. Okey, dipersilakan. Okey, satu kehormatan bagi aku untuk dijemput menjadi tamu pertama di channel yang mungkin kalau orang lain ajak aku tak bersedia, tapi sebab Bahar Fishing yang aku selalu follow pertama aku buat YouTube dulu. Jadi aku rasa aku diberi kehormatan untuk merasmikan sebagai tamu pertama untuk di sini segmen Port Rahsia, Podcast Memancing Malaysia, Bahar Fishing Gang. Jangan lupa terus follow channel ni. Jumpa lagi di video-video akan datang tuan-tuan. Okey, bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.